Saya percaya bila kita jaga alam, alam akan balas dengan rezeki. Dari pokok nipah yang tumbuh di tepi paya, inilah lahirnya satu perjalanan hidup yang tak pernah saya bayangkan. Saya Muhammad Daniel bin Jamaluddin, pengasas nipah klasik, usahawan di bawah program pembangunan agro pelancongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan inilah kisah kejayaan saya. Memulanya belakang ni bendang. Jadi kami pun duk fikir kami nak tanam pokok nipah lah. Pada tahun 2016 kami dah mula start tanam tu pun pokok kecil lagi. Nak jadi macam ni makan masa agak 7-8 tahun. Ya, saya ni dulu dia peserta pelukis Malaysia kan. Idea dia tercetus nak buat pokok nipah ni. Dia lah bagi nama nipah ni sebab dia minat konsep kayu-kayu kan. Dulu nak buat hanya tempat pameran untuk lukis je. Tercetusnya nak buat kedai makan atas, nasihat orang apa semua, dia kata buatlah kedai kan. Bila saya buka restoran nipah klasik ni tahun 2019, saya cuma ada satu impian, nak bawa orang luar datang rasai nikmat alam. Tapi nak bangunkan kawasan nipah ni bukan mudah. Kawasan berpaya jauh dari jalan utama. Orang kata, siapa nak datang makan di celah pokok nipah? Saya pernah hampir putus asa bila hujan lebat, pelantar rosak, pelanggan tak datang. Tapi setiap kali saya pandang pokok nipah ni, saya teringat di sinilah rezeki sebenar orang kampung kalau kita pandai manfaatkan. Banyak kami berada di bawah program pelancongan KPKM ni bukan sekadar dana, tapi pelan menyeluruh mengubah menjadi destinasi pelancongan sebenar. Sejak dinaik taraf di bawah program agro pelancongan, saya lihat perubahan sangat luar biasa lah kat tempat kami ni. Pengunjung makin ramai, hasil jualan pun juga makin meningkat. Kalau dulu nipah klasik hanya dikenali dalam daerah, kini je pelawat datang dari seluruh Malaysia. Malah ada yang datang dari Thailand, Sabah, mana Kelak Negara pun ada juga yang main sini. Melalui program ini, saya dapat naik taraf kemudahan restoran, tambah pelantar, bina tandas awam dan papan tanah promosi baru. Dengan bantuan nilai maksimum sebanyak RM200,000, banyak penambahbaikan yang kami buat. Ini adalah titik di mana titik ini yang kita dapat daripada program agro pelancongan yang memberikan kita titik, bumbung dan ada lagi tempat-tempat kat belakang tu banyak lagi lah yang kami dapat. Kalau dulu orang datang cuma nak rasa nira nipah, sekarang mereka datang untuk mengalami keseluruhan perjalanan agro. Dari menoreh tangkai nipah, belajar tentang ekosistem paya, sampailah menikmati jodoh hasil tempatan. Inilah beza selepas ada bantuan KPKM. Kami bukan sekadar restoran, tapi kini jadi pusat pembelajaran dan rekreasi untuk semua. Ketuk dia kita kena ambil dari belakang. Ketuk pun kena ikut takuk juga. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kena ikut takuk-takuk lah. Selama 40 hari, kita nak bagi ayak dalam dia tu, keluar dengan lancar. Kami mengamalkan pendekatan mampan memelihara habitat pokok nipah, mengurangkan gangguan ekosistem paya dan sungai. Kami menggunakan hasil pokok nipah sepenuhnya daripada nira, daun dan batang pokok. Ini adalah salah satu ayak nipah lah, original lah daripada tempat kami. Kita ada ayak nira, ni nisan. Ayak nira ni kami proses menjadi nisan. Nisan ni dia manis, dia lebih pada kemanisan lah. Apa yang paling membanggakan adalah apabila nipah klasik disenaraikan dalam Top 20 Pusat Agro Pelancongan tahun 2025. Bidang agro bukan sekadar tentang pertanian, tapi tentang masa depan untuk negara lah. Sektor agro ini perlu dibangunkan dengan ilmu, teknologi dan cinta pada alam sekitar. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA). Tanpa sokongan dan bimbingan mereka, nipah klasik mungkin tidak akan sampai ke tahap ini. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta MADA kerana percaya kepada usahawan agro muda seperti kami.